kita mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah mudah-mudahan cepat dapat kota yang 100 tahun itu dapat dididik, dan dapat pergi, Allah bagi kesihatan yang baik. Saya pesan tadi apa? Doa kena faham lah, jangan tak faham. Kalau baca doa itu biar kita faham maksud. Ada satu cerita, bila baca doa tak faham ni cerita ni guru saya dulu mengajar masa kat sekolah agama. Cikgu saya suka cerita, jadi banyaklah cerita dapat. Ni cerita ada seorang hamba Allah ni, dia ni nakal sikit masa dia. Jadi bila dah berusia, terdetiklah hati nak taubat, dan dia cadang nak pergi menunaikan ibadah haji. Jadi sebelum dia pergi haji, dia carilah tok guru. Dulu mana ada kursus haji macam ni? Tak ada lagi masa tu. Ada tok guru, cari ustaz. Dia minta ustaz ajarkan dia doa-doa yang bagus dibaca masa pergi haji. Tok guru ni pun tengok orang ni, baru nak belajar, tapi dia tak nak nyusahkan, bagi doa panjang-panjang, sekali-sekali tak jadi puji pula. Orang kita ni kenapa tak pergi haji lagi? Pada doa tu lah. Padahal doa ni tak mesti dapat. Baca boleh. Jadi tok guru ni dia bagi doa yang benar. Apa doa dia? Nah selalu pun kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni pendek, ringkas, tapi maksudnya mendalam, meliputi apa yang kita nak dalam kehidupan kita kat dunia dan kehidupan kita kat akhirat. Mohon kepada Allah supaya dikurniakan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup dekat akhirat. Itu je doa ni. Baca doa panjang-panjang pun takut tak baca, baca doa yang pendek. Dia pun pergi haji, berbekalkan doa tadi. Kebetulan tuan-tuan, masa dia pergi haji ni, dia ni ada 2 bini. Seorang isteri dia namanya Asna, seorang isterinya namanya Fatimah. Jadi bila sampai sana, dia pun pergi mengerjakan tawaf. Isi orang ni ngapek kiri kanan. Masa kat sana dia bacalah doa yang tok guru dia bagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-dua Fatimah dengan Hasnah ikut kiri kanan. Dalam pada dia berdoa tu tuan-tuan, apa sekalian, seorang isi duk seronok betul. Pasal apa? Dia rasa suami dia asyik doakan dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seronok betul si Hasnah. Suami dia sebuah cukup satu pusingan, masuk pusingan kedua, ulang lagi. Nama aku lagi, seronok betul. Rupanya tuan-tuan dalam diam tu, seorang lagi ni yang nama Fatimah, dia nunggu-nunggu bila nak sebut pula nama. Kita nak sebut nama Hasnah. Kita nak sebut nama. Masuk pusingan yang ketiga, Hasnah lagi. Dia tak boleh tahan. Dia tegur suami dia. Abang ni asyik sebut nama Hasnah je. Bila nak sebut nama saya pula, kau ada juga. Jadi pusingan yang berikut dia tukar. Rabbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar. Habis satu pusingan dengan apa? Masuk pusingan yang berikutnya, dia dah lupa Hasnah. Dia singgah Fatimah pula. Rabbana
atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina azaban. Dalam hadis nak pula tadi buku singan nama aku. Ini mungkin buku singan je nama Fatimah. Nanti mungkin balik semula kat aku. Dia buku-buku tak balik-balik kat dia. Suami dah show dengan Fatimah. Dia pula negur suami dia, bang, abang ni yang mula-mula sebut nama saya, okeylah. Lepas tu sebut pula nama Fatimah, okeylah. Tapi si Fatimah bila pula nak balik kat saya, abang kena adil tau. Poligami kena Buya tak ya juga. Kau dulu ada. Jadi pusingan bentuknya dia tukar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina Dulu sebut. Ini pasal apa ni? Dia tak faham maksud. Dia boleh ubah-ubah. Sebab itu saya pesan tadi, baca faham biar faham maksud. Supaya bila faham maksud, kita lebih khusyuk baca. Mudah-mudahan dengan kita lebih khusyuk, maka lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT.